dipengaruhi oleh daya graviti. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Okay, nak tengok orbit dia macam mana? Nanti saya tunjuklah. Okay. So, di bumi ni, ni bumi, ini adalah angkasa lepas. Ya. Okay. Okay, ini adalah bumi. So, bila di angkasa lepas, Saiful minta mute awak punya mic, Saiful. Okay, bila di angkasa lepas, meteorit ini bergerak secara bebas. Okay, tetapi apabila dia dah mula masuk ke lapisan atmosfera, di form 1 kita dah belajar ada 7 lapisan atmosfera, dia dah bergeser dengan molekul udara. Jadi bila dia dah bergeser dengan molekul udara, dia akan terbakar menjadi meteor. Okay, mula-mula meteoroid. Okay, kemudian dia bertukar menjadi meteor. Okay, dia bertukar jadi meteor bila dia dah masuk ke atmosfera bumi dan menjadi hujan meteor apabila memasuki bumi dengan banyak pada masa yang sama. Okay, sebab itu orang kata hujan meteor. Okay, selepas itu meteor yang tidak habis terbakar akan menghentam bumi dan dikenali sebagai meteorit. Okay, meteorit, meteor dan meteorit. Ini adalah berlakunya. Okay, mula-mula dia di angkasa lepas meteoroid. Kemudian bila dia masuk je kawasan atmosfera bumi, dia dah mula terbakar dan pecah. Itu namanya meteor. Bila dia menjadi hujan dan batu itu tidak terbakar dan tak habis terbakar dan hanya serpihan tu dia berjaya cecah ke bumi, itu dikenali sebagai meteorit. Okay. Jadi disebabkan hentaman meteor tadi, kita ada banyak kawah terbentuk dekat muka bumi. Okay, antaranya ini 10 kawah yang terbesar di dunia lah. Paling besar kawahnya adalah seluas 180 km iaitu di Mexico. Yang mana dihentam oleh meteor pada 65 juta tahun yang lalu. Saiful, tolong mute Saiful awak punya mic. Okey, seterusnya adalah kawah di Kanada, kemudian Australia, Korea, Rusia, Kanada, Afrika Selatan, Australia Selatan, Amerika Syarikat dan Afrika Selatan. Dan majoriti kawah ini terbentuk lebih kurang berjuta tahun. Antaranya kawah di Afrika Selatan ni 250 juta tahun yang lalu. Okay, kemudian ni kawah di Australia Selatan lebih kurang 580 juta tahun yang lalu. Okay, ini adalah contoh-contoh kawah yang berada di muka bumi lah. Okay, kawah nampak di hentaman dia di sini tapi kesan dia berada di sekeliling. Di mana yang di hentaman jarang ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Okay, ini bersama, ini di kawasan air. So dia tak nampak sangat. Ini kesan hingga sekarang. Ini daripada satelit. Bila dia nampak kepada satelit, permukaan bumi tu dah tak rata. Dia memang jadi berlubang macam kesan jerawat macam tu lah. Okay. Manakala pergerakan asteroid pula, asteroid ini mengelilingi matahari mengikut orbit luar seperti Aten, Amor dan Apollo. Okay, kebanyakan asteroid ini berada dalam lingkungan asteroid, lingkaran asteroid, dan pelanggaran boleh berlaku apabila bumi dan asteroid berada pada titik yang persilangannya sama. Okay.
Ini sangat penting. Macam mana bumi dengan asteroid boleh berlaku pelanggaran? Bila dia bersentuhan pada titik persilangan, sebab itu akan berlakunya pelanggaran. That's why saintis kata asteroid akan menghampiri bumi. Okay, itu adalah titik persilangannya. Dan pelanggaran dengan asteroid yang besar boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Okay, so ini adalah dia punya jalur. Ini adalah jalur dia. Okay, di tengah-tengah ini adalah matahari. Tengah-tengah ni adalah matahari. Kemudian bumi. Bumi di luar sini. Ni bumi. Yang ini adalah lingkaran asteroid. Jalur asteroid. Okay. Kalau awak tengok yang warna pink halus ni namanya Apollo. Orbit Apollo. Okay. Ini adalah Marikh. Okay. Yang warna hijau ni adalah Aten. Okay. So daripada ini bila dia bersentuhan di titik persilangan, kalau ini di titik persilangan, dia boleh berlanggar dengan bumi. Okay. Dia sama ada di sini, yang mana titik persilangan ataupun yang menghampiri, contohnya di sini. Okay. Hampiri itu adalah salah satu punca bagaimana asteroid ni boleh berlanggar dengan bumi. Okay. Seterusnya pergerakan komet. Komet ni bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya sendiri dan kebanyakan komet berasal daripada lingkaran Kuiper dan awan Oort. Kelajuan komet meningkat apabila menghampiri matahari lalu mencair dan kelihatan seperti ekor. Okay. Komet ni kan berasal daripada debu dan gas. So bila debu dan gas itu mencair dan dipancarkan oleh matahari, sebab itu komet tadi dia nampak macam ada kepala dan ada ekor. Ekornya berapi. Okay, komet mudah terkeluar daripada orbitnya disebabkan oleh tarikan graviti planet luar yang berisiko tinggi untuk berlanggar dengan bumi dalam kelajuan yang tinggi. Dan ekor komet ni sentiasa menjauhi matahari disebabkan tiupan angin suria daripada matahari. Walaupun matahari itu berbahang, okay, kalau komet ini melalui dia, okay, kalau komet ni ke sini, ekor komet ni dia akan bertentangan. Sebabnya walaupun dia bukannya udara tapi dia punya haba suria tu dikenali sebagai tiupan angin suria. Jadi disebabkan dia tiupan angin suria, that's why ekor dia akan dibawa oleh arah angin menjauhi matahari. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah Kuiper. Okey, ini adalah lingkaran Kuiper dan ini adalah awan Oort. Okey, lingkaran Kuiper ni berada di dalam awan Oort. Maksudnya nampak ini macam besar dah. Kuiper ni. Tapi sebenarnya Kuiper ni sekecil sahaja, lagi kecil daripada Oort, awan Oort. Okey, nampak alam semesta kita ni, kita rasa kucing ni dah besar. Kucing ni dah besar. Ni kucing Sabah Sarawak, Brunei. Dah besar. Tapi sebenarnya dekat bumi tu, kucing tu tak nampak apa pun. Kemudian bila kita zoomkan lagi daripada bima sakti kita, bumi ni pun sangat kecil, tak nampak lagi. Kita pun tak tahu kat mana kita berada. Kemudian bila zoom lagi baru kita nampak ada awan Oort. Awan Oort ni maksudnya betapa kecilnya kita sebenarnya dalam galaksi kita, dalam bima sakti ni. Okay. Jadi sebabkan itu komet ni mudah terkeluar daripada orbit dia disebabkan oleh tarikan graviti planet luar yang berisiko untuk melanggar bumi. Okay. Jadi para saintis dan astronomi sentiasa memantau objek di angkasa yang boleh mengancam bumi dengan memastikan orbit asteroid berada pada jarak selamat daripada orbit bumi. Pemerhatian dibuat melalui teleskop dapat meramalkan pergerakan orbit asteroid dan ciri-ciri seperti kadar putaran,
komposisi dan saiz fizikalnya sentiasa diperhati. Kalau kecil tiada masalah. Kalau besar itu boleh mendatangkan kemudaratan yang sangat-sangat besar. Okay, teknik pancaran laser dilakukan untuk memesongkan laluan asteroid. Okay, diorang ada alat yang sangat bagus yang boleh kalau mungkin kalau saiz yang kecil dia boleh pancarkan laser untuk dia mengalihkan orbit tu. Dan pendidikan tentang ancaman asteroid harus diberikan kepada masyarakat umum. Okay, kita ada guna skala Torino. Skala Torino ni merupakan skala yang diguna bagi mengukur ancaman sesuatu objek yang boleh membahayakan atau berlanggar dengan bumi. So setiap kali ada jasad lain yang menghampiri bumi, dia akan beri skala daripada 1 kurang berbahaya hinggalah 10 sangat berbahaya. Okay, jadi soalannya, pada pendapat anda, adakah pelanggaran bumi dengan asteroid yang bersaiz besar akan menyebabkan bumi terkeluar dari orbitnya? Terangkan kenapa. Okay, ini bumi. Kalau ada asteroid bersaiz besar, agak-agaknya lah bumi ni boleh terkeluar tak daripada orbitnya. Okay, yang kedua, jika asteroid dan meteorit berlanggar bumi, yang manakah memberi impak yang paling besar kepada bumi? Asteroid dengan meteorit. Mana lagi besar dan mana yang boleh bagi impak pada bumi Okay. So, kalau untuk ini, daripada asteroid yang bersaiz sangat besar ini, kalau dia langgar bumi, pelanggaran dengan bumi akan mengganggu kelajuan putaran bumi. Okay. Dan disebabkan pengaruh tarikan graviti daripada matahari dan planet-planet lain yang akan menarik bumi ke arahnya, bumi boleh tergelincir daripada orbit. Bermaksud daripada matahari ni kita ada gegelung, ini bumi, ini paksi, bumi kan dia sengit sikit. Kalau dihentam, bumi ini mungkin akan tergelincir sama ada menjauhi ataupun terus masuk ke orbit yang lain. Okay, agak membahayalah. Okay, tapi antara asteroid dengan meteorit yang memberi kesan pada bumi adalah asteroid kerana asteroid ni lebih sangat besar daripada meteorit. Okay, meteorit ni agak kecil daripada 10 mikrometer hinggalah 1 meter saiz dia. Tapi asteroid ni sangat besar sampai 1000 kilometer. Sangat besar. Okey, seterusnya. Okey, meteor yang besar yang meletup di atmosfera yang menghasilkan 500 kiloton daya boleh mencetuskan gelombang kejutan dan menyebabkan kematian serta kemusnahan bumi. Okey, meteor yang besar yang meletup di atmosfera boleh menghasilkan 500 kiloton daya boleh mencetuskan gelombang kejutan. Okay, ingat mula-mula adalah meteoroid. Meteoroid ni berada di angkasa. Dia masuk saja di kawasan atmosfera bumi. Dia akan berpecah dan terbakar, dia menjadi meteor. Meteor ni kalau dia banyak, dia boleh jadi hujan meteor. Tapi kalau dia sikit, dia cuma jadi meteor sahaja. Kemudian bila dia dah terbakar dan ada sisa bahan terbakar yang tak habis, itu dikenali meteorit meteorit. Itu yang nampak macam ada batu berapi. Itu adalah meteorit. Meteoroid, meteorit. Okay, apabila meteor ni tak habis terbakar dan meteor tu merupakan ketulan yang besar dan dia meletup di kawasan atmosfera, dia boleh menyebabkan kejutan gelombang dan boleh menyebabkan kematian sebab dia ada dia terbakar dengan letupan dia letupan yang menyebabkan ianya terbakar. Okay, baru jadi meteorit. Tapi bila letupan yang sangat besar, dia boleh efek kepada penduduk bumi. Okay. So, nak tengok ni dulu. Okay. Kita ingat balik. Okay.
matahari, antara pergerakan asteroid ni, okey, lingkaran asteroid ni berada daripada Marikh ke Mushtari. Mushtari ni planet yang paling gemuk paling besar dalam Bima Sakti. Okay, paling besar. So antara Marikh dengan Mushtari ada satu jalur yang dikenali sebagai lingkaran asteroid. Okay, daripada lingkaran asteroid ni pula ada beberapa jenis. Yang pertama Apollo, yang kedua Mars, yang ketiga Saturn. Okay. Kemudian Kuiper. Okay, lingkaran Kuiper dia berada di luar, lepas daripada Uranus, Neptune. Okay, lepas daripada Neptune. Tetapi lepas lingkungan lepas lingkaran Kuiper ni akan ada awan Oort. Awan Oort ni sangat besar. Okay, lingkaran Kuiper ni kecil saja di bahagian dalam. Okay. So soalannya, ini adalah gambar meteoroid. Meteoroid di ruang angkasa, kemudian dia masuk kepada atmosfera, kemudian dia menghampiri bumi. Okay. Namakan peringkat X dan Y. Okay, sekarang ni saya nak minta unmute lah mic. Tapi kalau lambat saya terpaksa teruskan sahaja. Okay, Charlton dulu. X Charlton. Charlton, X jawapan. X ialah meteor. Meteor, yes, bagus Kalau satu meteor, kalau banyak meteoroid. Y? Y ialah meteorit. Okay, bagus Charlton. So, X adalah meteor. Y adalah meteorit. Okay, seterusnya. Nombor B, mengapakah meteoroid terbakar apabila memasuki atmosfera bumi? Kenapa dia terbakar bila masuk atmosfera bumi? So saya nak dengar jawapan Janina. Janina, unmute. Ketika memasuki atmosfera bumi, meteoroid akan dipanaskan dan akan terbakar disebabkan suhu yang terlalu tinggi. Okay, sebenarnya betul lah tu. Tapi dia bergeser dengan molekul udara juga disebabkan dia bergeser dengan molekul udara, dia akan terbakar. Okay, thank you Janina. Okay. Meteoroid bergeser dengan molekul udara bumi apabila memasuki bumi dan menghasilkan haba sehingga terbakar. Okey, B. Bagaimanakah pelanggaran antara asteroid dengan bumi boleh berlaku? Jelaskan. Saya nak dengar jawapan Kashrin. Kashrin. Pelanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan atau lintasan berhampiran orbit bumi dan orbit asteroid. Okey, bagus. Tepatlah. Okey, dia berlaku sebab berlaku pada titik persilangan atau lintasan yang berhampiran dengan bumi dengan orbit bumi ataupun dengan orbit asteroid. Okey, seterusnya C. Aisyah ternampak suatu pancaran cahaya yang melintas langit ketika sedang melihat bintang. Pancaran cahaya tersebut kemudiannya hilang. Apakah objek yang dilihat oleh Aisyah? Okey, saya nak dengar jawapan Yunus. Yunus? Tak ada. Okey, Soleha? Ada jawapan? Kita ada juga. Okey. So sebenarnya yang Aisyah nampak tadi adalah meteor ataupun hujan meteor. Okey. Okey. Okey, apabila meteorit tadi
memasuki bumi, dia akan berpecah kerana bergeser dengan molekul udara. So, dia akan menghasilkan meteor. Jadi, C2 itu ialah geseran antara molekul udara dengan meteor menghasilkan haba sehingga terbakar dan terhasilnya coretan cahaya. Boleh nampak skrin saya tak? Okay, kalau tak nampak skrin beritahu. Okey, seterusnya. Okay, ini adalah dalam buku teks awak, dalam buku latihan awak. Okey, guru sains menunjukkan foto jasad angkasa lepas kepada murid-muridnya seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey, antara kedua ni, nombor satu, mana satu komet, mana satu asteroid, mana satu meteor. Okey, saya nak dengar jawapan Emily. Nombor satu ni gambar apa, Emily? Nombor satu komet, nombor satu meteor, nombor dua komet. Okey, nombor satu meteor dan nombor dua adalah komet. Komet nampak kecil tapi sebenarnya dia sangat besar di luar angkasa. Okey, seterusnya B. Asteroid berada di antara dua planet, tandakan betul pada planet yang betul. Okey, saya nak dengar jawapan Soleha. Apakah planet yang terlibat? Ya, Soleha. Marik dan Mustari. Marik dengan Mustari. Okey. Seterusnya, tandakan betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang salah. Okey, soalan nombor satu. Asteroid yang pertama telah ditemui ialah Ceres yang paling besar dan paling terang. Betul ke salah? Kashrin? Salah. Salah. Okey, salah. Yang kedua B, komet berasal daripada kawasan luar sistem suria. Betul ke salah? Shelton? Salah. Salah. Betul Yang ketiga, asteroid yang melintasi orbit bumi dipanggil sebagai asteroid Apollo. Betul ke salah? Janina? Betul. Okey, betul. Yang keempat, asteroid berputar mengelilingi bumi di satu kawasan yang dipanggil jalur asteroid. Betul ke salah? Soleha? Salah. Salah. Okey. Asteroid dia tak ada jalur. Okey, seterusnya tuliskan benar bagi pernyataan yang betul dan palsu bagi pernyataan yang salah tentang jasad angkasa lepas. Meteorit dipercayai terbentuk daripada serpihan-serpihan planet. Betul ke salah? Kelvin? Salah. Salah. Okey, palsu Okey, B. Komet kelihatan bersinar kerana memantulkan cahaya matahari apabila mendekati matahari. Yunus? Yunus? Benar. Benar. Okey, benar Seterusnya C. Apabila mendekati bumi, komet tertarik oleh graviti bumi ke arahnya. Saipul? Benar ke palsu? Tak ada. Okey, siapa lagi? Emily? Benar atau palsu? Komet tertarik oleh tarikan graviti bumi. Benar ke palsu? Okey, palsu. Seterusnya, geseran antara meteorit dan molekul-molekul udara di lapisan atmosfera menyebabkan meteorit terbakar. Benar atau palsu, Yunus? Benar. Benar. Okey, seterusnya nombor 4. Apakah perbezaan antara meteorit dan meteorit? Meteorit adalah batu-batu kecil yang mengorbit matahari. Okey, batu-batu kecil yang mengorbit matahari di angkasa lepas, manakala meteorit ialah meteor yang menghentam permukaan bumi. Okey, meteorit adalah batu-batu kecil yang mengorbit angkasa, tetapi meteor adalah yang menghentam permukaan bumi. Okey.
Seterusnya, tandakan betul ciri-ciri, tandakan betul ciri-ciri yang betul tentang komet dan asteroid. Okey, yang pertama terdiri daripada batu dan logam, komet atau asteroid. Soleha. Komet. 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 Asteroid. Okay. Asteroid ni besar sebab itu dia kalau menghantar bumi boleh rosak bumi. So yang kedua adalah komet. Komet ni adalah gas beku dan ais. Sebab itu komet dia besar tapi dia boleh mencair jadi macam ekor. Okay. B. Gariskan jawapan yang betul tentang objek-objek lain dalam sistem suria. Ini dalam buku awak lain. Yang pertama, nombor 1. Komet mengelilingi matahari pada kelajuan purata 10 km per saat hingga 70 km per saat. Okay, gariskan komet. Yang kedua, Keras ialah contoh asteroid yang bersaiz besar. Okay, seterusnya nombor 2. Okay, kita ada beberapa orbit. Okay, namakan orbit-orbit berikut. Okay. Kita ada matahari di sini, kita ada bumi di sini. So, kita tengok S dahulu. Apakah orbit S? Saya nak dengar jawapan Janina. Orbit S ini? Aten. Aten. Okay, bagus. Bukan Saturn lah situ, Aten. Okay, nombor 2 U. Orbit yang di luar ini, apakah orbit itu? Yunus? Amo. Amor. Okay, amor. Amor dalam bahasa Spanyol bahasa Perancis maksudnya cinta. Okay, seterusnya T. Orbit T adalah orbit apa? Soleha. Soleha, tahu jawapan? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Okay. T itu adalah orbit Apollo. Okay, ini adalah orbit Apollo. Apollo dia agak melonjong sikit lah. Okay, dan V itu adalah lingkaran asteroid. Okay, lingkaran asteroid. So, saya nak buat test hari Khamis esok. Menggunakan Google Form, awak just klik link, jawab dalam itu dan submit sahaja. Okay, hanya 1 jam saja saya diberikan masa. Seelok-eloknya tak perlu refer buku lah, tapi kalau rasa terlupa, refer lah buku teks awak. Okay. So, untuk bab 13 ni, dia banyak fakta. Lagi seronok kalau awak Google dekat YouTube, tengok dia punya video. Video macam mana meteor tadi boleh menghempas bumi dan macam mana meteoroid tadi boleh memasuki bumi dan bertukar menjadi meteor dan akhirnya bertukar menjadi meteorit. Okay, ada 3 step. Meteoroid, meteor dan meteorit. Okay, selain itu awak boleh cek balik macam mana, apa itu komet, macam mana dia boleh berlaku, okay? Apa itu asteroid, okay? Dia punya lingkaran asteroid dan sebagainya. Okay? Sebab benda ni dia memanglah tak keluar dalam, jarang keluar dalam exam, tetapi dia adalah pengetahuan yang perlu awak tahulah. At least sekurang-kurangnya orang tak boleh tipu awak kalau orang cakap apa pun. Okay, benda ni sangat penting untuk awak tahu pengetahuan Okay, mana tahu satu hari nanti awak pula jadi ahli astronomi dan 10 jenis kawah terbesar di dunia ni, awak pun boleh Google, tengok gambar yang lebih clear. Okay, ini gambar yang saya dapat. Okay, so kita kita discuss untuk hari Khamis malam. Yang pesan pada kawan-kawan yang tak nak boleh left group dah sekarang. Yang stay dalam group tu hanya siapa-siapa yang nak join untuk jawab test esok.
Okay? Terima kasih semua. Good luck. Bye-bye. Bye. Bye.